Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir, calon Barisan Nasional bagi N07 Jeram Padang. Habis tamat SPM, saya terus melanjutkan pelajaran di Kolej Maras Seremban. Telah selesai melanjutkan matrikulasi di Seremban, saya terus mendapat tawaran untuk ke Universiti Malaysia Sabah dalam bidang kejuruteraan awam, dan tahun 2022 saya menyambung pendidikan saya di UTM dalam sarjana pengurusan projek, dan kini saya masih lagi menjadi penuntut untuk Doktor Falsafah bermula pada tahun 2024 sehingga kini dalam masa tempoh lagi setahun, insyaAllah saya akan tamatkan pengajian saya di UKM PhD Sains Politik. Jadi Jeram Padang ni dekat di hati saya lah. Dulunya saya ni Ketua Pemuda Negeri Sembilan, jadi semua rakyat khususnya Melayu mengenali saya, dan setelah saya menjadi wakil rakyat di DUN Jeram Padang pada penggal yang pertama, jadi saya lebih mendekati rakyat-rakyat di Jeram Padang khususnya Melayu, India, orang asli ya. Saya kenal dengan Tok Di masa Tok Di jadi adun lah. Saya rasa dalam 2 tahun lebih 3 tahun macam tu lah. Tok Di ni sangat mesra dengan rakyat. Maksudnya dia, bila kita panggil je, dia memang akan datang. Dia memang bagi komitmen penuh lah. Saya sebab dia jenis dia macam dia voting kan. Voting. Lepas tu apa yang kita suarakan kat dia, macam masalah kampung, dia ambil tindakan lah. Di Jeram Padang ni merupakan satu contoh DUN yang berbilang kaum ya. Satu contoh kerajaan perpaduan berbilang majmuk kaumnya bagus. Jadi di sini kita boleh belajar politik, mengenali bangsa itu dalam lebih dekat. Jadi kita lebih memahami apa kehendak setiap bangsa, apa keperluan setiap bangsa. Di sinilah kita akan belajar kematangan politik untuk menjadi seorang pemimpin yang betul-betul boleh menjadi pemimpin yang adil kepada semua masa, insya-Allah. Dato' Jadi pun kita kenal lah. Bila dia jadi sini calon, kita kenal sajalah. Tapi kita minta pun dia semua pun bagilah. Sepanjang 2 tahun 9 bulan ni, setelah saya menjadi wakil rakyat ni, saya terus turun ke kawasan-kawasan, kampung-kampung, desa-desa, dan setiap lokaliti taman-taman perumahan. Saya sentiasa tanyakan kepada rakyat kawasan apakah masalah di setempat. Kita panggil kuil-kuil kita sembahyang pun dia datang juga. Datang dia ikut semua kawan-kawan semua. Dia memang bantu lah. Sepanjang 2 tahun 9 bulan ini, banyaklah perkara-perkara dapat diselesaikan. Kedah Palung 2, 1, Pekan Barat, di sini Jeram Padang. Jadi perubahan tu kita nampak ketara lah. Yang paling kita orang cakap kehendak masyarakat ialah sekolah SJKT Saint Helier. Dulu terbengkalai selama 8 tahun. Akhirnya kita dapat siapkan di bawah pentadbiran saya yang berjumlah 1 juta lah. Lepas tu kita dapat selesaikan masalah tangki, Taman Sirompin. Syarikat Air Negeri Sembilan telah luluskan 400,000 untuk menukar tangki baru. Dan di Felda Palung 2 pula, masalah tangki yang terbengkalai selama 8 tahun pun dapat saya selesaikan bersama Felda. Kini dalam proses untuk melantik kontraktor. Dan di Palung 1 kita dapat mengusahakan ataupun memohon sebuah bangunan baru untuk tabika prasekolah yang bernilai 5 juta untuk komuniti di Felda Palung 1. Dan kalau tengok di kampung orang asli, kita telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Desa dan Wilayah berjumlah 7 juta untuk bekalan air luar bandar melibatkan 11 kampung orang asli di sini. Yang paling menarik sekali, dapat peruntukan 35 juta membina jalan penghubung baru di antara kampung orang asli Pancur ke kampung orang asli Batu Putih. Ini satu pembangunan yang betul-betul yang di luar jangka lah. Dulu estate sana pun gitu, pusal pun Dato' Manikum buat kasih tu lah. Pusal kita mesej Bukit Belah. Lagi tu tower itu telefonnya pun BN juga semua buat semua kasih buat juga. Banyak dia ambil tindakan, banyak dia menolong kampung ni lah. Bukan orang cakap bukan belakang lain, depan lain, belakang lain, tak. Memang dia banyak menolong. Dia kalau macam kita orang ada program bisa dia turun. Dia tak ada orang cakap macam kita jemput, dia tak datang. Dia sentiasa walaupun lambat dia akan sampai. Saya dah lama duduk kat sini. Saya melihatlah Tok Di ni banyak kira macam menolong pembangunan orang-orang kampung sini lah. Usaha saya bersama ahli parlimen Jempol ketika 2 tahun 9 bulan ini akhirnya berjaya. Alhamdulillah, itu yang saya inginkan. Dan satu lagi projek yang menghubungkan kampung Sungai Sebaling ke Bahau melalui kawasan Jeram Padang yang bernilai 89 juta tengah sedang giat dilaksanakan. Dan satu lagi jalan baru yang kita akan bina sekarang dalam proses kajian, jalan penghubung dari Feka Rompin ke Felda Palung 2 melibatkan sejauh 6 km. Itu pun salah satu agenda kami di sini, rakyat di sini, untuk dipastikan projek itu dapat dilaksanakan. Ia akan memudahkan ekonomi rakyat di sini. Punya anak-anak pergi sekolah pun dekat, tak ada masalah. Jadi itulah satu kehendak orang kampung di sini, insya-Allah. Harapan saya harap penduduk Jeram Padang harap sokonglah dia sebab dia boleh membantu macam kemudahan kampung. Dia boleh lah
Banyak dia dah tolong. Saya cakap betul terus terang. Kalau kita tengok juga di kawasan PDM Kampung Taman Jaya, saya pun telah usahakan untuk membina sebuah kolej Yayasan Negeri Sembilan yang menempatkan 400 pelajar. Ini merupakan satu perkembangan yang terbaik khususnya anak-anak muda di kawasan Jerang Padang, di mana mereka berpeluang untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang TVET yang kita war-warkan di bawah Kementerian Luar Bandar dan Desa. Saya harap pengundi-pengundi Don Jerang Padang teruskan sokongan anda terhadap Tok D dan kita pastikan gelombang biru-biru untuk Negeri Sembilan. Memang kita support Dato' Jaidi ya, dan nombor dia calon 4. 1 Ogos 2026 nanti, saya mohon kepada semua pengundi di Jerang Padang, saya dengan rasa rendah diri merayu agar semua masyarakat di sini memberi sokongan dan kepercayaan kepada saya sekali lagi untuk diangkat sebagai wakil rakyat Jerang Padang pada 1 Ogos 2026. Saya dengan ini mohon undi calon nombor 4 Muhammad Zaidi bin Abdul Kadir N07 Jerang Padang. Jangan lupa undi saya pada 1 Ogos 2026. Hobin BN Hobin sampai menang.